Dia jenis kau bayang kau tengah panas-panas, benda tu kan letak kat peti ais, box, makan sejuk. Menangkan bulan puasa ni, saya bukan apa lah. Marah sikit. Sikit nak marah. Weh. Okay guys, so memandangkan sekarang ni bulan puasa, saya akan bertanya dengan budak-budak Awanas kan, dengan Naki, Ngaman semua. Kita akan tanya dia apa benda yang bulan puasa yang diorang selalu buat, ataupun makanan-makanan waktu diorang berbuka, ataupun makanan-makanan yang wajib dalam sebulan dalam puasa tu, mesti kena ada makanan tu waktu diorang berbuka. Kita akan tanya Kita akan tanya. Okay, nanti kita akan tanya. Okay, kita akan bertanya dengan Nakib dulu. Okay guys Okay Kip, apa makanan yang berbuka kau yang wajib kau ada dalam sebulan? Aku tak tahu lah diorang, tapi kalau aku memang wajib. Aku tak kisah lauknya apa, tapi ada satu dish. Dish apa tu? Jeli buah. Oh. Ataupun agak-agak buah lah. Jeli buah. Dia jenis kau bayang kau tengah panas-panas, benda tu kan letak kat peti ais, box, makan sejuk. Lagi macam sekarang tengah panas kan, tengah bulan puasa ni. Nice. Kedai ni dia buka yang paling lambat tau, dekat bazar Ramadan yang apa ni, makanan kan. Biasa kan orang buka pukul 3, pukul 4 kan. Ini dia buka dah nak pukul 5, 4.30 gitu orang dah beratur. Aku pernah sampai kedai dia ni lah, dekat Sarjana. Aku dah pun aku sampai dia kata, "Dek, dah habis." Padahal masa tu time tu awal puasa lah, lambat setengah jam je siul buah tu. Oh, itulah. Itu makanan yang macam modern sikit kan. Kalau nak tradisional confirm kena ada kari pap. Macam korang ada tradisi more? Ish, tradisi more memang ada. Kalau macam aku tak ada. Ya, dekat surau kau tak ada more? Aku tak pergi surau. Okay, macam aku, tradisi moreh tu ada. Tapi kalau dekat surau lah, dekat rumah boleh dikatakan moreh lah. Balik pada solat itu kan lah, orang ada makan-makan, so kira moreh lah kan. Betul tak? Dia kalau dia punya moreh tu, dia macam makan berat. Dia punya buka tu khas minum air, makannya apa ni, makan yang sikit-sikit tu. Aku macam oh okey. Kalau macam keluarga kita orang makan semua, habiskan semua. Malam tu kalau ada lebihan sikit tu itulah moreh. So itulah makanan yang wajib waktu berbuka Nakib lah. Lepas ni kita akan tanya budak-budak lain pula, sama ada sama ataupun diorang punya lagi pelik spaghetti ke diorang punya makanan wajib, kita tak tahu. Tapi korang pasang kalau masa bulan puasa dia macam jarang nak makan macam tu lah, spaghetti semua. Western kan? Dia mesti makanan yang Malaysia punya. Dia memang berat. Kisahlah apa lemak ke apa, janji dia berat. Memang kau singkupnya. Memang kalau makan memang tersandar punya. Okey. Aku nak datang sikit lah. Kejap. Dia nak belum. 3, 2, 1 action. Adik, apa khabar? Rindulah ibu dekat adik ni. Dah 3 tahun adik tak balik. Okay guys, menangkan bulan puasa ni masing-masing haus kan. Saya bukan apa lah. Allahu Akbar. Panas-panas macam ni, kena air sirap ni. Lega juga. Korang yang tak puasa tau. Kalau anda sudah belajar, sila komen. Okay guys, kita bersama Fatihah. Janganlah, tu aku dah RM1. Tak okey. RM1? Tak okey. RM1. Okay Fatihah, aku nak tanya kau satu soalan lah. Kalau engkau berbuka, apa makanan yang wajib ada? Paling-paling dalam sebulan tu kena wajib ada lah makanan tu. Makanan favourite engkau waktu bulan puasa. Aku suka kuih penderam. Kuih penderam? Kau tahu tak kuih penderam yang tengah Tahu. Itu. Aku tak tahu kenapa daripada generasi ke. Makanan ni lah. Kau, dia jangan Fatihah ni kan. Kalau kau tutup sikit memang hilang. Tutup lagi. Sekejap, tutup. Masuk dalam botol. Okey, tu yang tradisional lah. Kalau yang moden sikit ada spaghetti olio. Oh, tak ada. Tak ada. Gila-gila budak Aku ni. sebut alio je. Alio. Tak asyik. Okey, Maisara, kalau engkau Dari, bukan nebut. Okey guys siaran terkendali. Bye-bye. Apa kau tak tanya aku tadi? Sikit marah sikit. Sikit nak marah. Weh, belum puasa ni yang macam ni. Saya cakap dia mastermind. Mastermind. Dia mastermind. Aku tak cakap apa pun. Kenapa awak suka-suka? Yeah boy.
Senyum. Selalu senyum-senyum macam ni ada makna. Makna apa? Makna yang awak ketua sebalik semua ni. Di sebalik semua ni. Saya buat apa? Nanti awak ketua dia orang kan? Aku sumpah atas nama ibu. Dia tak tahu apa-apa. Pak kan duduk jauh. Dah lah kau macam komunis. Bulan puasa jangan buat orang. Jangan buat orang, jangan buat orang. Ha, saya ada lagi. Kejap. Ha, saya ada. Tadi kat dalam dia cakap apa? Nak sambut puasa Maksudnya bulan puasa lah kan? Belum. Okey. Ni adik datang ni sebab nak puasa dengan ibu dengan abang lah kan? Asyik baik. Buat air sirap ibu. Habis. Ni siapa? Apa benda yang rasuk kau ni? Sikit pun kau tak ada rasa kesian dengan ibu ni. Ha, kau dengar kan apa ibu cakap tu? Dik, kau ni memang binatang. Selangkah kau pergi dari sini. Nak derhaka. Derhaka lah kau. Asal keras sangat dah suara kau. Macam Syafiqah lah. Okay, jap. Apa tadi? Kau ni memang binatang lah, Dik. Selangkah kau pergi dari sini, kau memang anak derhaka. Aku bersumpah atas nama ibu. Hidup kau takkan aman, Dik. Tanpa doa ibu, kau tak dapat apa yang kau dapat sekarang. Anak derhaka. Saya tonjek-tonjek. Jagalah. Baik lah. Apa tak nak balikkan di meja kat sini. 3, 2, 1, action. Yang akak. Akak tinggi sangat. Sorry lah. Dah lama tak tahu office. Gini. Tangan. Tak, mak saya jatuh. Tak, mak saya jatuh. Cemas sangat. Kenapa ni ibu? Tak, ibu saya jatuh bila air. Abang saya entahlah. Jatuh bila air. Abang saya entahlah. Hello guys, so saya Harzi Izaini memegang watak sebagai abang dalam short filem Ibu Tunggal ni guys. Sinopsis yang saya boleh ceritakan daripada cerita ni adalah seorang ibu tunggal yang menjaga 2 orang anak, iaitu saya dan Maisarah. Dan saya mempunyai adik yang agak degil lah, agak keras kepala, tapi sebenarnya dia tak tahu yang dia sakit. Okay, ibu dia sorokkan sakit adik dia tu daripada saya, abang dia ke adik dia. Adik dia tak tahu pun mula-mula dia sakit. Bila dia dah kerja baru dia tahu dia sakit. Dalam cerita ni yang kita boleh ambil iktibar adalah selagi kita ada ibu bapa, hargailah dia orang. Tak kisahlah macam mana pun, dia tetap ibu bapa kita. Dapat guys Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye bye.